Class. Bismillahirrahmanirrahim. Tahniah kepada peserta pusingan akhir pertandingan Ibnu Sina Junior yang ke-31. Wow, gempaknya. Alhamdulillah. Tengok ni. Mesti boleh menang ni. Mila dapat rasakannya. InsyaAllah. Apa ni? Mina pun masuk juga tau. Apa? Mila boleh je menang seorang. Tapi peraturannya kena berdua. Kalau nak Mina tolong-tolong boleh je. Bunyi dia boleh tukar-tukar. Tak apa kot. Mina tolong ni je. Wow. Nak hafal semua tu? Memang taklah. Okey. Mina tolong bacakan soalan je. Alhamdulillah. Okeylah macam ni. Baguslah adik-adik akak. It's me. Subhanallah. Pesanan mana nak jadi apa je lah. Class. Soalan je. Lepas tu tengok betul ke tak? Okey. Soalan pertama. Tak. Tak nak. Pilih je lah Tak. mana-mana. Deoksiribonuklear asid. Okey, DNA. Nuklear. Macam mana nak sebut ni? Itu DNA. Sekejap. Soalan ni ada pilihan jawapan ke? Jantung kita ada A. Janganlah tunjuk. Yang peluas permukaan. Jangan kacau lah. Hypothalamus, thyroid dan Muka Mila tadi kelakar. Dengar ni, Mila tahu Mina rasa pertandingan ni tak penting pun. Tapi Mila nak menang. Jadi, masa pertandingan nanti, Mina duduk je elok-elok. Dan jangan buat benda pelik. Faham? Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Selamat datang ke pusingan akhir pertandingan Ibnu Sina Junior. Menampilkan dua kumpulan yang sama hebat, OH dan MM. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tanpa berlengah lagi, soalan pertama. 10 mata. Gabungan oksigen dan hemoglobin membentuk substans merah terang yang dipanggil Oksihemoglobin. Senang. Oksihemoglobin. tepat. 10 mata untuk OH. Saya jawab dulu. Hello. Alahai, Mila tak unmute. Untuk soalan seterusnya, Okey, sedia. hypothalamus, thyroid dan Hai, Assalamualaikum. Saya nak memperkenalkan kepada anda semua tentang 12 kereta. Jom. Biasa, tapi ada gunting special tau. Jadi aku selalu buat karakter-karakter aku ni based on kartun yang aku tengok. Ini datang daripada Allah SWT. Jom sertai Durio Plus Creator sekarang. Durio Plus Creator. Mila tahu. Thyroid adalah kelenjar utama
dalam OH. Sistem endokrin. Macam tu lah. Woohoo. Sudah duduk je kan? Tak kata pun tak boleh bersorak. Tepat sekali. Tepat lagi. Ya, itu benar. Betul. Lah, dari tadi tak pasang mic. Dan betul. Kenapa boleh jadi macam ni? Apakah kesan pengambilan garam yang terlalu banyak dalam pemakanan? Kalau terus macam ni, Mila boleh kena tekanan darah tinggi. 20 mata untuk MM. Alhamdulillah. Pecah telur. Akhirnya. Sakit. Dah lah, cukup. Sayangnya. Apa dia? Okey, dengar. Mila memang bijak. Terbaik. Tapi, kadang teruk juga. Semuanya salah benda-benda ala ni. Mina kan ada? Mina boleh tolong. Okey. Macam tu lah. Mila boleh menang punya. Please, Mila. Saya terlalu reka. 373 Kelvin. Saya ingatkan boleh je menang seorang diri. Tak balas. Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Best tak cerita Mila Mila ni? Kalau nak tengok banyak lagi cerita best-best macam Mila Mila, hanya subscribe saja ke Video Plus. Hanya pergi ke videoplus.com. Sebulan RM11.90 saja. Nak sambung tengok cerita Mila Mila? Sama-sama kita apa cerita Mila Mila lepas ni? Ekonomi. Penjawapan. Tepat sekali. Rupa-rupanya saya perlukan bantuan. Jap, Mina buat. Ya. Silver chloride. Betul. Cayalah Mina. Terima kasih. Hazal min fadli Rabbi. Untuk 50 mata yang akan menamatkan perlawanan, soalan terakhir adalah... Teng. Bola sepak mempunyai berapa banyak heksagon? Dan nyatakan warnanya. Ingat tahu, ini jenis bola sepak yang standard digunakan. Kira tak dapat jawab punya lah. Cover. Ya tu. Pergilah kira bola ke apa-apa. Bola sepak ada satu je. Kiralah pentagon dia ke hexagon dia ke apa-apa je lah. 7, 6, 5, 4, Tolonglah jangan menang. Tolonglah jangan menang. 3, 2, 1. 20. 20 heksagon putih. Maaf. Tahniah! Kumpulan MM menang! Tak kira betapa hebatnya anda. Taklah, anda tak boleh menang sendiri. Kita menang. Alhamdulillah.